Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ni saya nak serah sebiji kereta untuk customer Gua Musa. Ni adalah produk Azia Spec X. Spec nombor 2 lah. Harga 41,000 plus bulan ni lebih kurang 447. Warna granite grey, antara warna paling seru lah kalau model Azia baru ni. Memang comel. Jadi kalau nak buka ni, dia buka pakai kunci boleh, pakai smart entry pun boleh juga. Mudah tekan situ dia. Ni bahagian dalam dia, bahagian dalam memang comel lah, nampak lebih luas berbanding Azia lama dulu. Banyak lekuk-lekuk comel. Kursi dia pakai fabric sih, ada design, ada corak-corak sikit. Comel, tidak kosong gitu. Betul pakai push start button, tak payah pusingnya kunci, tekan situ hidup selalu. Oh, memang bisa bicuk kereta ni. Lepas tu pusing aircon manual. Lepas tu radio jenis float gitu. Bicuk bahagian gear duduk tengah gitu comel molek. Bahagian belakang 3 orang boleh masuk. Orang besar boleh masuk, tak ada masalah. Ni nak lock dengan unlock pintu kereta. Ni bahagian tengah dia lah. Memang terletak molek. Lepas tu mari kita tengok bahagian belakang tempat simpanan barang dia lagu mana pula. Boleh kodok simpan banyak. 3 beg boleh ni, 3 bagasi besar boleh masuk belakang ni. Kemudian ni tayar spare dia lah. Berbaloi kalau anda nak jimat minyak, nak mesti ada bandar. Ni lah antara kereta sesuai lah dengan anda. Murah dan jimat minyak. Design baru pun comel lah pada saya. Dan ni owner dia, si Puan Siti Hasnah Kak T, pesara Kesedar. Terima kasih Kak T, saya ucapkan kepada Kak T keluarga ni. Urusan kepak dah Kak T dengan saya. Terima kasih kerana sentiasa support. Assalamualaikum.